Okey, selamat datang balik. Hari ni kita nak belajar. Kita nak tengok benda basic aja. Benda basic iaitu baca candle. Week tu benda apa? Dan apa signifikannya candle ni? Rupa dia macam tu. Okey. So, kita nak tengok contoh ialah SCIB. Ini cuma ilmu. Macam mana nak tengok candle ni sebenarnya? Ini bukan nak suruh beli ke apa ke. Ini pun harga pun tak tahu ni nak pergi ke mana. Jadi kita nak tengoklah candle ni. Okay. So yang pertama kita nak tengok contoh candle hijau ni ya. Hijau ni. Candle hijau ni. Okay, maaf saya lupa. Hijau macam ni. Okay. Candle hijau ni segala detail dia ada dekat atas ni. Okay, ada atas ni ya. Ni. Ada kat sini. Okey. Bila saya gerakkan mouse saya kat sini, dia ada tulis kat situ. Opening price. H to high, L to low, C to close. Dan untuk candle ni ada kenaikan sebanyak 13.79%. Ataupun kenaikan sebanyak 2 sen. 2 sen, betul lah, 2 sen. 2 sen. Okey. So benda ni semua dia dah bagi tahu ke atas tu, dia dah bagi tahu, dia dah tunjuk harga dia. Tak perlu hafal pun benda ni. Nanti lama-lama akan faham juga. Okey. So sekarang ni kita nak pergi contoh candle merah pula. Candle merah saya ambil lah candle. Saya nak candle ni lah katakan. Okey, candle ni merah. Okey, candle merah ni So macam biasa benda yang sama kita tengok dekat atas ni. Kita tengok kat atas ni. Okey. O adalah 0.25, H dia 0.25, H to high, L to low 0.23, close pun 0.23. Penurunan sebanyak 2 sen ataupun bersamaan dengan 8%. Okey. So apa nak kena tahu, memang hijau ni maksudnya candle dia naik ke atas, merah ni maksudnya candle dia turun ke bawah. Harga naik ke atas, harga turun ke bawah. Contohnya saya lukis macam ni, dia naik atas. Okey. Yang ni pula dia turun ke bawah. Okey, dia turun ke bawah. Macam tu. Okey. So harap faham yang tu. Cara baca candle. Yang lain tu nanti kita sambung di video yang lain. Terima kasih.